Assalamualaikum. Kita unboxing. Oh, ni smart switch untuk aircon ataupun water heater, 20 ampere punya. Boleh pakai Tuyas ataupun Smart Life punya apps. Support boleh guna dekat iPhone atau ni. Ni okay, boiler boleh, high power punya dengan aircon. 20 ampere punya lah. Siap dengan power monitoring yang ni. Ya, Wi-Fi punya version. Siap ada power monitoring, kita boleh tengok usage kita lah. Sehari berapa, sebulan berapa. Ni adalah warna putih. Saya ambil dua untuk letak dekat aircon saya lah. Okay, ni colour macam ni. Nak wiring senang saja, standard macam lebih kurang je dengan yang standard switch water heater. Live input, live output, neutral input, neutral output. Okay. Kalau ada setengah switch yang wall yang tak berapa muat dengan kabel kat belakang tu, kena beli dia punya ada macam apa, separator dia lah sini. Dia ada macam tebal tu, ikut kita nak tebal mana. Dia ada saiz-saiz dia lah. Kalau tak muat, boleh pakai tu lah. Kalau nak pakai smart switch, biasanya macam tu lah. Pakai. Basically saya dah pakai pun yang ada, dah pakai dah 1 ke 2 switch, ni saya tambah lagi lah. Memang terbaik setakat ni, saya puas hati lah pakai yang ni. Dia punya accuracy dia apa semua, saya ada compare juga dengan lain punya switch, lain punya energy meter lah, dengan aircon punya energy meter. Okay. Untuk pembelian boleh tekan button di bawah. Jangan lupa tolong komen, like, share serta follow. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.